tak duk. Saya punya projection untuk KXP ni, untuk saya kata economic game changer ni, nak bawa sumber kekayaan daripada pantai barat Kedah masuk ke tengah. Dari situlah spillover akan pergi ke timur. Itu falsafah KXP saya. Kalau nak banding Kuala Lumpur yang berada di tengah Selangor, bukan pasal Amiruddin pandai merintah. Selangor tu maju sebelum PH ambil lagi. Masa UMNO merintah, Selangor dah maju. PH main cuci tangan saja. Kemudian dia habaq dia pandai. Tak betul itu. Dulu zaman UMNO lagi. Walaupun banyak ketua Menteri Besar Selangor kena tangkap kan. Dia terlalu maju. Kena tangkap. Tapi maju dah masa tu. Bukan pasal PH pandai, bukan pasal Amir pandai. Dia main cuci tangan saja. Nak banding, dia kata lepas Azmin keluar, aku bawa pelaburan 18 bilion. Saya duduk Kedah 68 bilion bos. 50 bilion lebih pada Amiruddin. Investment. Investment. Saya tak timbang besar pun. Baik, kita break seketika dan kita akan sambung cerita Kedah ni